Keluarkan sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak, dan masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Bila air yang tak cantik itu kita dah keluarkan, masukkan air yang baru, barulah jernih. Kita punya aquarium, barulah boleh nampak isi di dalam. Hati kita pun macam tu juga. Kita kena keluarkan sifat-sifat yang tak baik ni, segala hasad, dengki, tamak, halumah, cepat, marah, tak cukup-cukup, tak ada zuhud. Banyaklah sifat mazmumah ni. Kena buang semua sifat-sifat itu, masukkan sifat-sifat mahmudah, sabar, tekun, qanaah dan sebagainya. Barulah hati kita ni tadi dia boleh jadi jernih. Macam aquarium tadi lah, barulah jernih, boleh nampak ikan di dalam dia. Jadi nak menuju ke akhirat ni, benda yang menolong kita ialah kebersihan hati. Kita bagi contoh lagi supaya nak mudah faham. Satu contoh lain yang mudah juga, iaitu tentang minyak hitam kereta. Kita nak pastikan enjin kita cantik, kita setiap 3 bulan dah contohnya, kena keluarkan minyak yang dalam tu. Keluar semua. Lepas tu, masukkan minyak yang baru. Barulah cantik enjin kita. Kalau kita setiap 3 bulan tak mau buang minyak yang kotor di dalam tu, nak masuk je minyak yang elok. Lama-kelamaan dia bercampur terus jadi tak elok juga. Hati kita pun macam tu. Kita buat jahat pun buat jahat. Kita datang belajar ilmu pun belajar ilmu. Berzikir pun berzikir, sembahyang pun sembahyang. Dia bercampur. Minyak hitam yang lama dengan minyak hitam yang baru bercampur dalam tu. Dia jadi tak elok juga. Jadi cara dia, mesti buang minyak hitam yang lama, masuk minyak hitam yang baru. Barulah cantik kita punya enjin. Hati kita pun sama. Kena buang sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat mazmumah tu, masuk sifat mahmudah. Baru hati kita cantik. Yang keempat, benda yang menolong kita kepada akhirat, iaitu kebebasan hati daripada segala ikatan duniawi. Maksud ringkas dia, jangan cinta dunia lah. Kita cerita hari tu, orang yang cinta dunia ni, dia nak mati susah sikit. Sebab bila malaikat Israel datang, dia masih duduk bertahan. Rumah cantik, rumah 3 tingkat, dengan kolam renang dia, dengan gaji bulanan dia belas-belas ribu. Dia duduk fikir yang tu, dia payah nak lepas nyawa. Ini menyebabkan dia lambat. Sedangkan orang-orang soleh ni, dia begitu cepat, mati dia mudah. Contoh kita ambil Imam Ghazali sendiri lah. Pagi tu dia bangun, ambil wuduk, semayang subuh. Dia letak tempat tidur dia cantik-cantik. Kemudian dia panggil adik dia, Imam Ahmad Al-Ghazali. Dia pun baring dengan kaki menghadap ke kiblat. Bila baring tu, elok nyawa dia pun habis. Senang dia mati. Kenapa Imam Ghazali ni dia mudah meninggal dunia? Sebab dalam hati dia tak ada rasa cinta pada dunia. Masa nak mati dia tak kisah dah. Baik harta ke, baik pangkat ke, jawatan ke, keluarga ke apa, dia tak ada masalah lah. Jadi mudahlah mati. Jadi sesiapa yang rasa nak mudah ketika sakaratul maut, dia kena buang segala ikatan hati dia kepada dunia. Jangan cintakan dunia. Kalau masih cinta sawah, ladang apa lagi, memang lambat. Dia susah. Duk berlawan tarik dengan malaikat maut tu. Malaikat maut nak keluarkan, dia tak mau lepas. Itu yang menyebabkan lambat. Dan yang kelima, benda yang menolong kita kepada akhirat ialah kita ikut contoh para nabi dan contoh para wali. Ikutlah contoh mereka. Yang terbaik Nabi Muhammad lah. Ikut contoh Nabi Muhammad, ikut sunnah dia. Sama ada sunnah yang besar-besar, sunnah yang kecil-kecil, ataupun sunnah yang seni-seni. Semua tu kena ikut. Jadi 5 perkara yang akan tolong kita tentang akhirat. Yang pertama tadi mujahadah, sungguh-sungguh. Yang kedua riyadhah, kena ada latihan dengan amal-amal ibadah kita. Yang ketiga, hati kena bersih, kena cuci lah. Yang keempat, jangan cinta dunia. Yang kelima, contohlah nabi-nabi dan wali-wali. Kalau dalam kalangan kita tak ada, kita contoh para ulama lah. Seterusnya, kata Imam Ghazali, ulama-ulama yang kosong ni, dia cerita kepada kita cara nak rawat keluaran zahiriyah. Sedangkan ulama-ulama akhirat, dia selain daripada ajar cara nak perbaik zahiriyah, perbaik yang batin juga. Macam mana contoh dia? Contoh semayang. Ini contoh yang mudah. Kalau ulama-ulama zahir, dia ajar semayang, cukup syarat, betul kedudukan, bacaan betul, kena dengan dia punya rukun semua, okey, semayang dah beres. Yang tu ibadah zahir. Kalau ulama akhirat, dia tambah pula lagi. Masa semayang tu ada tawaduk ke tidak? Adakah cinta kepada Allah dan Rasul? Macam mana cara nak dapat cinta kepada Allah masa semayang? Macam mana cara nak ada takut dan harap kepada Allah
dalam sembahyang tu. Contohnya. Jadi ulama-ulama akhirat ni, zahir pun dia bagi betul, yang dalam pun dia bagi betul. Ni yang kita nak belajar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sebab zaman Imam Ghazali ni memang ramai ulama dan mereka ni memang ada ilmu. Tapi Imam Ghazali dia karang kitab ni salah satu tujuannya dia nak berlawan balik dengan para ulama yang ramai tadi. Sebab apa? Para ulama zaman itu banyak yang sudah mengajar ilmu zahir saja. Bila ajar tentang hukum hakam yang zahir ni, mudah pihak khalifah pemerintah tu nampak dan mereka diangkat ke jawatan. Imam Ghazali dia tak setuju. Dia kata yang pentingnya dalam hati. Kalau semayang tapi tak khusyuk, dia kata apa guna? Bagi ulama zahir, mereka nak rawat yang luar. Bagi cantik semayang tu nampak elok ikut imam, okey selesai. Bagi Imam Ghazali tak selesai lagi. Dalam pun kena cantik juga. Jadi ulama kosong ni, kata Imam Ghazali, seumpama tabib-tabib di jalanan. Seumpama doktor-doktor, perawat-perawat, orang tu sakit, tapi dia rawat yang luar saja. Sakit berkudis badan. Badan penuh berkudis, dia rawat yang luar, sapu. Ambil ubat tu sapu, ambil ubat ni sapu, ambil cecair tu bagi mandi. Dia nak rawat yang luar saja. Yang ni ulama-ulama zahir. Ulama-ulama kosong. Sedangkan kalau nak perbaik kudis-kudis badan ni, dalaman pun kena perbaik juga. Kena makan ubat, kena makan madu, kena berpantang makanan macam-macam. Kena berbekam. Cuci yang dalam. Barulah cantik. Ubat di luar pun kita sapu, ubat yang dalam pun kita makan juga. Kita jaga juga pantang larang dia, barulah betul-betul sihat. Jadi cara ulama zahir, dia nak perbaik sakit yang di luar saja. Yang dalam dia tak perbaik. Kalau ulama akhirat, dia yang dalam pun dia nak perbaik juga. Barulah cantik tu sihat tu betul-betul sihat.